Pembinaan rumah kediaman dan istana tradisional Melayu tidak terpisah daripada penggunaan bahan binaan yang mencerminkan nilai budaya dan kearifan tempatan. Atap Singgora merupakan salah satu produk seni bina tradisional yang berperanan penting dalam membentuk identiti seni bina di Kelantan. Justru itu, penghasilan video dokumentari ini bertujuan untuk mengkaji pemilihan atap Singgora, menghuraikan konsep, fungsi serta justifikasi kepentingannya sebagai warisan seni bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anissa Aina binti Muhammad Syarifuddin, bernombor menteri C23A1498. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tajuk yang kami pilih, iaitu Atap Singgora. Yang pertama, bagi latar sejarah dan asal-usul. Atap Singgora ini berasal dari wilayah Songkhla, selatan Thailand dan diperkenalkan ke Tanah Melayu melalui hubungan perdagangan serta pertukaran budaya antara masyarakat Melayu Nusantara. Ia digunakan secara meluas dalam seni bina tradisional Melayu, khususnya di negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan dan juga Terengganu. Seterusnya, keunikan atap Singgora berbanding dengan atap moden. Yang pertama, atap Singgora ini berbentuk kepingan yang melengkung dan bersusun yang menghasilkan corak visual yang berlapis-lapis. Yang kedua, warna semula jadi tanah liat, iaitu kemerahan, coklat dan juga kehitaman yang berubah mengikut usia dan juga cuaca. Seterusnya, ia juga mempunyai pengudaraan semulajadi yang baik yang menjadikan rumah lebih sejuk. Yang terakhir, ia juga lebih mesra alam kerana diperbuat daripada bahan semulajadi tanpa proses industri berat. Hubungan atap Singgora dengan seni bina rumah dan istana Melayu. Atap Singgora ini digunakan pada rumah tradisional dan juga istana Melayu. Bentuk bersusun dan melengkung sesuai dengan bumbung tinggi rumah Melayu. Seterusnya, ia juga dapat membantu aliran air hujan dan pengudaraan dalam rumah. Seterusnya, ia juga menjadikan rumah atau istana kelihatan cantik, kemas dan juga klasik. Yang terakhir, ia dapat melambangkan status kemewahan dan identiti seni bina Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusra Mutaballah, bernombor matrik C22A0162. Dalam pemilihan produk iaitu nilai tahap warisan budaya tempatan, atap Singgora ini dipilih kerana nilainya yang tinggi sebagai warisan budaya tempatan. Ia merupakan elemen seni bina tradisional Melayu yang mencerminkan identiti, jati diri serta kebijaksanaan masyarakat tempatan dalam menyelesaikan binaan persekitaran dan iklim setempat. Bagi tahap kelangsungan tradisi pula, penghasilan atap Singgora ini melibatkan kemahiran pertukangan yang diwarisi secara turun-temurun. Namun, tradisi ini semakin terancam akibat kekurangan tukang mahir dan persaingan bahan binaan moden. Seterusnya iaitu kepentingan kepada komuniti setempat atau ekonomi tukang. Atap Singgora juga penting kepada komuniti setempat kerana ia menjadi sumber pendapatan tukang tradisional serta menyokong ekonomi berasaskan warisan. Oleh itu, pemeliharaan dan penggunaan berterusan atap Singgora amat penting bagi memastikan warisan ini terus dilestarikan. Dalam penyataan konsep, dokumen ini mempertahankan tetap atap Singgora sebagai elemen penting seni bina tradisional Melayu Kelantan yang melambangkan kebijaksanaan teknologi tempatan, identiti budaya serta keperluan pemeliharaan warisan dalam arus pemodenan. Untuk tema utama pula ialah warisan seni bina tradisional Melayu Kelantan. Sudut pandang dokumentari pula ialah dokumentari ini berfokuskan kepada warisan dan teknologi tradisional dengan menelusuri tiga aspek, iaitu proses pembuatan atap Singgora, peranan tukang sebagai penjaga ilmu,
Tiga ialah cabaran kelangsungan tradisi dalam era moden ini. Dalam hal ini, nilai yang ingin ditonjolkan ialah ketahanan, iaitu keupayaan atap singgora iaitu bertahan lama walaupun menggunakan bahan semula jadi. Yang kedua ialah kehalusan craft, iaitu ketelitian dan kemahiran tangan dalam proses pembuatan. Yang ketiga ialah identiti tempatan, iaitu refleksi budaya, tradisi dan cara hidup masyarakat Melayu. Yang terakhir ialah kesinambungan terhadap kepentingan pemindahan ilmu antara generasi bagi memastikan kelangsungan warisan. Nilai-nilai ini membuktikan bahawa teknologi tradisional memiliki kelebihan tersendiri yang relevan hingga hari ini. Seterusnya ialah sasaran penonton. Dalam hal ini, dokumentari ini disasarkan kepada pelajar seni bina, rega bentuk dan seni visual. Kedua ialah pengkaji dan pencinta warisan budaya. Ketiga ialah penggiat seni bina lestari dan vernakular. Yang terakhir ialah masyarakat umum yang berminat terhadap identiti dan sejarah tempatan. Oleh itu, pendekatan visual dan naratif dirangka agar bersifat informatif, reflektif dan mudah dipahami oleh pelbagai lapisan penonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazwani binti Abdul Wahab, nombor matrik C22A0583. Saya akan membentangkan mengenai fungsi produk yang telah kumpulan saya pilih, iaitu atap singgora. Berdasarkan video dokumentari yang telah kami jalankan, saya mendapati bahawa terdapat beberapa fungsi atap singgora melalui fungsi fizikalnya. Yang pertama ialah dapat melindungi rumah atau istana daripada hujan dan panas. Kedua ialah berfungsi sebagai pengaliran air hujan dengan baik tanpa bocor. Hal ini dikata demikian kerana konsep rekaan atap singgora ini dilihat diperbuat secara nipis dan susunan atap disusun secara rapat dan bertindih. Maka ianya memudahkan pengaliran air hujan turun ke bawah. Seterusnya, atap ini berfungsi mengekalkan suhu dalaman rumah kerana atap ini diperbuat daripada tanah liat. Dan yang terakhir, atap ini juga dijadikan sebagai pelindung rumah dan atap ini juga tahan lasap. Hal ini dikatakan demikian kerana di Malaysia terdapat bencana alam seperti ribut misalnya, maka atap ini kukuh dan tidak mudah tercabut. Jadi fungsi kedua pula ialah yang saya dapati ialah fungsi ekonomi. Jadi melalui fungsi ekonomi ini fungsi ekonomi melalui pembuatan atap singgora ini dapat membantu menjana pendapatan komuniti. Sebagai contoh yang telah kami menjalani lapangan kajian iaitu Kak Ani, satu-satunya masyarakat yang berjaya mempertahankan warisan atap singgora daripada dilupakan, dan beliau juga telah berjaya meraih pendapatan daripada usaha membuat atap singgora. Sekian, terima kasih. Fungsi produk yang ketiga ialah fungsi sosial dan budaya. Fungsi sosial iaitu media pemindahan ilmu dan kemahiran pertukaran tradisional antara generasi, meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemeliharaan warisan binaan tradisional, medium pewujudan hierarki sosial dan status pemilik rumah dan dalam masyarakat tradisional. Fungsi budaya pula ialah melambangkan warisan seni bina tradisional Melayu yang kaya dengan nilai estetika, simbol kebijaksanaan tempatan dalam menyesuaikan binaan dengan iklim tropika, mengekalkan kesinambungan warisan budaya tidak ketara seperti teknik pembuatan dan pemasangan. Justifikasi produk. Yang pertama adalah nilai sejarah dan warisan. Dari sudut nilai warisan, atap singgora mempunyai kepentingan signifikan sebagai komponen asal-usul seni bina tradisional. Penggunaan dalam kerja pemeliharaan adalah selari dengan prinsip konservasi yang menekankan keaslian dan juga integriti bahan. Pengekalan ataupun penggantian menggunakan atap singgora yang berupa dari segi bentuk, bahan dan juga kaedah pembuatan dapat mengekalkan identiti serta seni bina nilai estetik bangunan warisan tersebut. Yang kedua adalah teknikal dan fungsi. Dari aspek teknikal dan juga fungsi, atap singgora bersifat tahan terhadap cuaca tropika seperti hujan lebat, pendedahan cahaya matahari yang berterusan,
Struktur bertindih pada atap ini membolehkan pengaliran air hujan yang cekap serta mengurangkan risiko kebocoran. Selain itu, sifat tanah liat bakar yang berliam membantu dalam pengawalan haba dalaman dan menjadikan ruang di bawah bumbung terasa lebih sejuk dan juga selesa. Nama saya Nahani Syafiqah binti Jusuf, nombor matrik C22A0313 ini. Saya akan membentangkan justifikasi produk yang ketiga, iaitu kelestarian dan pemeliharaan budaya. Dari sudut kelestarian dan pemeliharaan budaya, penggunaan atap singgora turut menyokong kesinambungan kemahiran tradisional serta industri kraf tangan tempatan. Hal ini dikatakan demikian kerana pembuatan atap ini lazimnya melibatkan teknik tradisional yang memelihara pengetahuan tempatan dan juga warisan tidak ketara. Kesimpulannya, justifikasi pemilihan atap singgora ini adalah berasaskan gabungan faktor sejarah, fungsi, keserasian bahan dan juga nilai warisan. Penggunaannya bukan sahaja memenuhi keperluan teknik bangunan, malah menyumbang kepada pemeliharaan identiti seni bina dan warisan budaya negara secara berterusan. Hmm.